Dia kena ketat. Pakai tali tu. Pakai tali. Tak ada boleh. Kita kadang ada nak main di foto kan. Tengok jaki. Oh, habis beri daun. Kalau bawah pokok memang macam tu lah. Celah-celah ni yang leceh ni beri. Ini kena tembak air ni. Kamera kan? Betul. Okay. Oh, buah kuning. Ni dia. Ira ni sampai bila lagi? Sampai semalam ke 3 lebih. 3 lebih petang. Pukul 10 di sana. 4 jam je kami. Okey okey. Mana buah kuning? Ni. Ni. Oh, okey okey. Ni. Dia. Dia Dua ni. tu ambil dua tu. Okey okey. Nak bagi jam layang. Bawah pokok memang ah. Mana? Dia ambil 2 petak ni. Memang ah. Orang ambil 2 petak ni, itulah. Susah agak. Mas tahu tak? Pegang lah. Tak kalau dia pun minta tahu. Sebenarnya dia minta mula minta. Dia pun minta kamu. Yang bagi aku. Saksi ada tisu tak? Ada tisu. Ada kat sana? Dia. Guys, kita buat video untuk ni pula, video YouTube pula. YouTube. Oh ini nih. Baik. Ya. Siap dah ni. Kita memang tak buat sepok kan ni. Mana tahu? Bulu selit nak. Sik. Muka Izra dibega-bega kan Boleh ke?
Ya, kita mulakan majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rumah tangga ada bantu-membantu, jangan penting diri sendiri. Ada apa-apa masalah boleh bawa bincang. Jangan ambil panggil apa terburu-buru. Kadang kita gunalah akal dengan sebaik-baiknya. Apa Imam ni nak tanya nanti kan. Semalam baca buku dah malam? Baca ke baca ke tak? Nak tanya kakak boleh jawab ni. Cuba soalan saya soalan cepu mas. Izralah boleh jawab, saya teruskan majlis ni. Tak boleh jawab, sebenarkan guna talian hayat. Ni sebelah-sebelah kiri kanan ni mungkin pakar-pakar kan. Boleh kan? Kalau tak boleh juga saya guna kuasa saya lah. InsyaAllah kita jalan juga majlis ni kan. Boleh Dah sedia ni? Nak satu kan nak banyak soalan? Satu satu dulu kalau boleh jawab kita teruskan lah. Okey. Izal dah sedia dengan soalan saya? Okey satu soalan daripada saya. Kau pandang sebelah kiri kamu tengok betul-betul betulkah itu pasangan pilihan kamu yang duduk atas lapik tu? Betul. Tengok sekali lagi, ada masa lagi. Betul lah. Bukannya bila ada make up nampak lesik kan. Make up selalu semua Okey. Nur Alia. Okey Dan di depan wali kamu, betulkah ini pasangan pilihan kamu? Laki pilihan kamu? Betul? Dia ada pasangan Ada pasangan ni? Tak ada? Tahu zaman sekarang ni macam-macam Pilihan sendiri ke pilihan keluarga? Pilihan sendiri. Okey, kalau itu jawapannya saya terima jawapannya. Itu saja soalan saya, insya-Allah saya teruskan. Boleh? Boleh. Okey. Kita buat pengesahan saja takut juga saya kata tadilah kadang-kadang zaman sekarang ni macam-macam kan. Cinta dengan awal lain, kahwin dengan awal lain, sekejap saja kan. Tapi kalau jodoh tu tak ke mana kan, insya-Allah. Okey. Kita akan teruskan nanti Cik Zamri saya bagi penerangan dulu sikit Boleh Cik Zamri saya bagi penerangan dulu sikit Izal nanti apabila Cik Zamri panggil nama penuh Muhammad Izal Aqif bin Rosnan, nanti Izal jawab apa? Ya saya. Jangan ni kelak. Okey. Nanti bapa mentua dia akan bakal bapa mentua akan sebut nama penuh Muhammad Izrael Aqif bin Rosnan. Nanti jawab ya saya. Nanti Cik Zamri dia akan teruskan aku nikahkan dikau dengan anakku sekian dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Selesai saja tunai, maka Izrael akan jawab aku terima nikah sekian kan. Tapi dengan sebut sekian sebut nama perempuan tu lah. Saya bagi penerangan sikit aku terima nikah nama perempuan dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Itu saja. Ataupun ada hafal cara lain? Tak. Okey yang penting bagi jelas, bagi terang, slow-slow tak apa. Tak perlu senafas. Izal kalau sekali tempat dia kata apa nak senafas. Kena yang ngantin tu nafas pendek. Kan? Jangan tak bernafas sudahlah. Susah nanti Boleh?
Kalau tak bernafas nanti Cik Wahab pun dia tunggu tu. InsyaAllah. Kita akan teruskan, boleh? Itu saya aku terima nikah. Sekian dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Nak sebut 1,000 boleh, 1,000 pun boleh. Kasih sama pun benar. 1,000 kalau nak beli lagi RM1,000 lah. Boleh? Ambil. Boleh. Ya, itu je. Mudah saja. Kan? Tak perlu gopoh-gapah, relax je. Aku terima nikah sekian dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Okey, kalau boleh, insya-Allah pada pagi ini yang mana yang akan disaksikan Cik Yusri bin Ahmad dan juga Cik Jafri bin Makzim, dan saya sebagai juru nikah Masjid Jabatan Penjara Malaysia, iaitu Ustaz Abdul Kadir Welo, AJK Masjid Jabatan Penjara Malaysia merangkap penolong pendaftar perkahwinan dan perceraian orang Islam bagi daerah Hulu Langat bagi Masjid Jabatan Penjara Malaysia. Okey, kalau dah bersedia, kita akan teruskan. Marilah kita sama-sama kita istighfar, kita mengucap dan kita selawat, mudah-mudahan Allah memberkati majlis kita dan memudahkan segala urusan kita. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus letak atasnya okey ya. Kalau tadi saya beri penerangan tu dia okey lah tu Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Israel Akif bin Rosman. Ya, saya. Aku nikahkan kau dengan anak aku Nur Alia binti Muhammad Zamri dengan mas kahwinnya sebanyak RM1,000 tunai. Aku terima nikahnya Nur Alia binti Muhammad Zamri dengan mas kahwin RM1,000 tunai. Sah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا واهدنا ولا تؤاخذنا بما فعل سفهاؤنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kedua-dua pengantin ini dan berikanlah kedua-duanya dalam keadaan kebaikan semata-mata. Allah, mesrakanlah kedua-dua pengantin ini dengan Engkau mesrakan tanah dengan air. Ya Allah, temukanlah kedua-dua pengantin ini yang penuh mesra dan kasih sayang yang berkekalan. Wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Nak baca ni untuk apa? Untuk bantu aku juga. Untuk isi, ngadak isi. Pusing lah, pusing. Tak tahu nak baca tak betul. Saya mengaku bahawa apabila saya tinggalkan isteri saya Nur Alia binti Muhammad Zamri 001018100208 selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah yang selayaknya kepadanya selama tempoh masa yang tersebut, padahal dia taatkan saya, atau saya melakukan sebarang mudarat atau lazim menyakiti tubuh badannya
atau mengkhianati atau meluputkannya hartanya, kemudian dia mengadu kepada mahkamah, dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah dan dia memberi kepada mahkamah yang menerima bagi pihak saya RM10, maka pada ketika itu tertalak dia dengan cara talak whole, tebus talak. Ya, ya. Dengar apa yang Izra baca tadi? Kalau lepas ni mana dah tahu kan, Izra hilang lebih pada 4 bulan ataupun Izra ada melakukan sebarang kemerawatan, boleh buat pengaduan di mana? Di Pejabat Agama. Baik, tadi Izra baca. Enggak macam kan, macam kali ni. Di mahkamah. Buat pengaduan di mahkamah, bukan buat pengaduan dalam media sosial. Dalam FB dan WhatsApp. Zaman sekarang ni ada masalah sikit masuk dalam media sosial. Pergi tempat yang betul dia, iaitu di mahkamah dengan bayaran RM10, maka jatuhlah dengan talak puluh. Talak ni tak boleh rujuk balik. Mana kalau nak buat nak kahwin balik, kena buat proses macam ni lah. Susah sekarang ni. Doi. Susah kan? Kena macam-macam tambah lagi online lah macam-macam Okey. Boleh? Okey, tanda tangan. Dah lagi lawak saya insya-Allah. Saya rasa setakat itu saja majlis kita pada pagi ini. Boleh buat selepas kita majlis ni. Okey, kalau ada salah tutur bicara saya mohon ampun dan maaf. Sepanjang saya menjalankan majlis ni tahniah kepada keluarga Cik Ramli dan keluarga Cik Rosnan pengantin baru kepada Muhammad Azlan dan juga Alia. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir hari ini, dah selesai majlis ni, kita jemput makan aku kat Dewan Bawah. InsyaAllah, terima kasih. Allah, terima kasih.
Bagi cincin kan? Nak bagi cincin kan? Gelang. Hah? Pakai gelang. Oh, gelang. Penyerahan mas kahwin dan semua. Dia dari semua lah. Buat tak pernah. Tanya ada buat tak pernah. Nak buat kat mana? Depa nak buat kat mana? Ha. Tanya dia orang. Ha, kat situ kot. Kalau dia salah pulang. Tak ni. Sebenarnya ni? Ya. Oh. Yang belum lah. Oh ini ya Israel nak bagi tu kan? Ha. Sini. Baik. Lagi sikit. Okey. Okey, adik tangan straight dulu tu. Okey. Kertas sikit tangan adik. Okey, itu okey. Saya tak masuk. Okey. Okey, boleh. Okey, 1, 2, 3. Alright. Okey, masuk. Ha? Ini ada ceramah mana? Ceramah. Samsul debat ah. Katakan jangan debat. Ha? Katakan jangan debat. Ramai orang cakap ah. Tahniah Israel. Masih Okey. Masih